Kenapa ayah bagi semua harta kat Pak Tam seorang? Kita anak-anak ni tak apa-apa pun. Ini saya serahkan semua harta saya kepada abang saya, Tam bin Osman. Tam, Pak Tam. Lepas tu macam mana ni? Apa je kita dapat? Ini betul ke wasiat ni? Macam pelik je. Kenapa nama kita orang tak ada langsung? Dalam Islam, wasiat ni dia boleh bagi maksimum 1/3 je harta kepada bukan waris. Selebihnya tu kena ikut faraid. Kalau dalam wasiat tu tulis semua harta bagi kat Pak Tam seorang tu, boleh ke? Kalau nak ikut hukum pembahagian pusaka lah kan, dia 1/3 je yang boleh dilaksanakan. Unless lah waris tu bersetuju untuk lepaskan hak diorang. Ui, penting juga belajar ilmu pusaka ni. Assalamualaikum Pak Tam. How are you doing, bro? What's up my boy? Pasal wasiat ni boleh bincang balik tak, Tam? Sebab kami pun ada bahagian lah. Wasiat dah ada kan? Rezeki Pak Tam tu. Alhamdulillah, Allah tolong. Sebenarnya wasiat ni paling banyak dia boleh bagi bahagian pun 1/3 je Pak Tam. So kita orang ni sebagai anak arwah mesti ada hak. Tapi kalau Pak Tam nak lah lebih daripada 1/3 Pak Tam, ada cara lain lagi. Pak Tam boleh buat hibah. Okay. Pak Tam faham. Oh, baiklah my little boy.